Okey, apa perbezaan huruf kaf dengan huruf qaf? Ramai yang tertukar. Bezanya macam mana? Kaf ni sahabat-sahabat Quran, makhraj huruf kaf ni di mana? Di pangkal lidah bertemu dengan lelangit lembut dan lelangit keras. Dia di antara lelangit lembut dan lelangit keras. Seterusnya, qaf ni di mana sahabat-sahabat Quran? Makhrajnya qaf, pangkal lidah bertemu dengan lelangit lembut saja. Bila dia bertemu dengan lelangit lembut yang belakang ni sekali, bila dia bertemu dengan lelangit lembut ni sahabat-sahabat Quran belakang, kalau kita sentuh, kena lelangit lembut tu, dan lelangit lembut tu, dia hampir dengan anak tekak kita. Sebab tu bila kita sebut qaf, beza dengan sebut kaf, qaf. Dan juga daripada segi sifat hurufnya pun berbeza, sahabat-sahabat Quran. Suka Ustaz ajar senang faham. InsyaAllah Allah bagi faham.